sikit. Sebab ada hadis sekali lagi. Apa dapat kita bukan ingat apa ini. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, Nabi sabda begini, aksiru ba'daka kamu minas salat bisalam alaihi fa innaha faqidu wa ta'li ila al-aksir. Maka sesungguhnya selawat tudfi umamanya ghadaban jabbar akan kemarahan Tuhan yang sudah menjabbar. Waktu wahdi boleh baca waktu ini. Waktu wahdi akan balik tudfi dan melemuh ia bismillah kaida syaitan akan tipu daya syaitan. Bismillah ni melemuhkan tipu daya syaitan. Ingat boleh mana kami nak buat tentang ini lemukkan tipu syaitan. Mana namanya bismillah dari hati itu. Apa maqala bismillahirrahmanirrahim zaba syaitan kama yadullu rasul ala nahwa. Maknanya orang yang kata bismillah sombong lah, zombie tu. Dia kata situ hancur dah syaitan, supaya hancur minggu dah Allah. Kata hadis lagi kalau kita muskil sikit mana hadis sama sikit. Dia kata wafi hadisin marfu'in. Jadi ada yang kata wafi hadisin marfu'in sekali. Ma jalasa qaum, dia duduk di satu kaum. Fatafarraqu maka bercerai mereka itu satu kaum an ghairi shalah daripada setiap selawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dalam majlis, kalau kita duduk majlis lagi dengan cara kita tak selawat. Illa istisna pada kata ma jalasa. Nah, ada istisna pada kata fatafarraqu. Cerai dan selawat illa malaikat. Tafarraqu malaikat bercerai mereka itu antana macam ni. Antana itu kita baca dengan ismul ladzi la yansuri. Wazan fi'il serta wasaf. Antana macam ni. Mana baca antana daripada terlebih busuk min jifatil himar daripada bangkai himar. Mana paling hasil. Kalau tu ada majlis, patut duduk majlis dengan cara terselawat, maka majlis kita sana lebih busuk daripada bangkai himar kita. Nak tubir Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ada belum ada nak masuk apa tu ni? Buat tengok roti tak sejuk pula. Biji dan tengok. Lepas tu kau pergi bawah sekali. Kau nak ambil pasti ni nak baca semua. Dua pergi bawah kali lah. Dua nyata ya. Walis salati alaihi fawaid. Habis lawak ada beberapa faedah. Nak baca faedah ni. Ingat mana faedah bagi selawat. Di mana? Tunggu dalam kalau kita ni dalam 7 hari. Ambil apa? Betul. Ada? Jumpa ya. Walis salati fawaid. Dan sahabat bagi selawat alaihi sallallahu alaihi wasallam ada mengapa fawaid beberapa faedah. Jamu pada faedah. Ingat mana? Dia berapa? Kita baca ambil tintis. Ada faedah mana? Faedah jumlah sifat pada fawaid la usul yang tidak ditinggu. Makna faedah dia tu tidak sub. Kalau orang yang mana selawat terimalah dengan adanya asli satu Allah. Komen terima selawat dia boleh siku kali. Siku kali. Jadi siapa-siapa yang ambil selawat dia yang boleh. Pasal tak tidak ada selawat dia boleh dan asli dia boleh dengan sama kita lah. Tak boleh ada apa saya ni dah. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau jangan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita masuk majlis yang majlis sunat dah. Ya, ada tidak terang. Tengok sikit. Tengok lagi dia kata begini. Minha setengah daripada fawaid dan baca sikit. Tengok daripada faedah orang selawat ni annaha bahwasanya proses selawat tajlul qalba mencerah dia selawat akan hati minazul mati daripada kegelapan. Orang itu dalam gelap, orang itu dalam serabut, orang itu dalam hati payah nak masuk agama, maknanya amal selawat dari cukup hati. Ada setengah ulama kuasa silap Syekh Junaid Al-Baghdadi kata orang masuk selawat ni dan Allah Ta'ala akan buka beberapa kasyaf kepada dia yang tidak ada pada
daripada kalam yang kecil itu luar pada fikiran, tapi Tuhan buka bagi. Seperti sahabat Muhammad sekali dengan kita dengan di Yaman. Seorang guru di Yaman itu dia lawak semua. Saya mana murid yang hadir majlis sudah di pagi dia masuk ngaji. Guru dia kata klik semaya subuh. Lepas tu dia tanya apa saya? Kadang-kadang mu tak main subuh lagi. Mana tak main subuh lagi? Mau lewat dia mau mengaji. Mana tu dia tak main. Dan aku tengok separuh tubuhmu dia dari kepala kemah. Adalah kita kena, tapi kita tak boleh kena adalah menjadi masalah orang. Dari geng kita mana mana. Waktu ni dan kayu dia orang. Dia selawat ni kami syaikhi daripada dulu. Maknanya kita panggil lambak dulu. Orang selawat ni lambak dulu. Nampak tu ombo tu jangan sombong. Tapi nampak tu ombo kita lambak dulu. Ombo apa dulu? Dia lagi watakulu dan ada lagi dia selawat ni sababan ialah jadi sebab di usuli bagi sampai kita nak gabung selawat ni sebagai sampai usulnya hajat sampai hajat tiga kita nak ada dapat solusi orang belum ada doa mai hajat dia guna selawat dapat selawat dia paling usul itu nak sampai ke hajat hajat indah. Ingat ini banyak kaya di mana ni tak temu hanya bagi banyak sebab ya kalau kita baca lepas umur saya rasa lah tapi kita baca mana ada baca lupakan dia panggil relax baca dah itu tapi kita tak baca pokok ni seduk-seduk ni dua hari baca waktu siru dan banyaklah ia selawat tadi tak boleh sekolah akan rezeki maknanya kalau kita nak banyak rezeki dia semua kita masalah ke selawat apa nama barakatul mati tidak aman selawat barakatul mati nanti lima mana ni lima ni walaupun selawat barakatul mati lima mana ni bukan pilihan masih lima ni dia bagi pilihan tak ada okey nak nasihat yang akhir dia orang tak jawab tapi kalau timur ni lawan membanyakkan rezeki wa anna man aktsara minha harramallahu jasadahu 'alan nar wa anna man sesungguhnya mereka aktsara membanyak iman minha daripada selawat bapa bagi anda harramallahu jasadahu haram oleh Allah menentuh oleh Allah jasadahu akan tubuh badannya nyaman 'alan nar daripada neraka. Tengok sini kita ingat kalau Tuhan juga dia berdapat neraka dengan sebab awak tambah biasa cerita kalau ada tiga yang Nabi itu dengan harta Yesus dia bukannya tiga yang dan apa kerana dia tak tiga yang Nabi di dalam kocek ni tiap-tiap kali dia ambil dari kocek Nabi yang tengok ada tiga yang selamat tiap kali yang selamat maka hidup dia jadi barakah kerana hidup dia kita dan bila meninggal ni kita kita isyar ibadat bila meninggal kubur dia tak putus-putus oleh manusia dan berempuk serta air mahu mahu okey itu amat dari kita isyar ibadat maka kita dengar dia boleh sadarkan yang bagi syaksi dan saya dia bagi seorang idza shalla alaihi apabila selawat kadang-kadang selawat tak putih idza shalla alaihi apabila selawat seorang ala nabi saya biarkan fa'il pada yang baru ayyaku yang baru ada lagi dia selawat seorang selawat nabi bi akmalil halat dengan Allah sepenuh laku selawat ni kena sepenuh laku kadang-kadang luar kalau selawat ni tak betul bukan kelakuan pusat tu jodoh biasalah lawak baju tak kaki tak pola sebab apa? Sebab ada dari hati Nabi itu tak kaki waktu itu Nabi itu
Dan sahabat mukodah kata ini sebab masuk. Jadi dari kata ibadah tak. Abang tak dia ada amal semua dia tu. Dah dia main-main dulu. Bukan jadi pondok lama tu. Tak benar balik. Kota dia yang pondok kami dulu tu. Kamu hak yang demo ni ambil mana aku tunggu. Pada ni. Ada tak saya tanya dia ni. Dia ambil mana aku dia dah. Cerita mana dia. Cerita mana ni? Aku roti ya itu. Ada seorang dengan sebenarnya kue mutakohiron. Satunya kena orang atau orang yang bersuci. Lagi pula mutawazian, kena orang yang ada wudhu. Apa yang pun orang yang bersuci. Lagi pula orang yang wudhu. Lagi pula mustaqbilal qiblah dihadap qiblah. Selawat dekat punya Allah. Lagi pula mutafakiron, orang yang berfikir bisa di pada zat Nabi as-saniyah yang domiyah itu. Dan gambar hotel hukum aku dengan di Syamai Muhammadiyah. Yang kena nama dia terfikir tentang keilmuan Nabi Allah Taala buat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Nabi ada dari kita mesti selawat, tapi kita tak reti pula cara-cara adat dan juga aku kita bersih. Sebab apa? Saya dia ni hilap pada jamban. Tidak ada yang baik. Sebab apa saya dia kita kena ada adat orang kami untuk kawal li ajli bulughin nawali wal ummiyah. Li ajli bulughin nawal kerana sampaikan pemberian nawal pemberian wal ummiyah dan cita-cita. Kerana kita selawat kita niat nak sampaikan pemberian dan cita-cita kita. Data-data kita niat tapi dengan kelakuan kita tak ada. Dan nak kerana nak siapa dia macam satu lebih wa ayyuratila atau wali ayyak. Maksudnya dia pula bagi kita nak selawat ayyuratila hurufa mentartila dia seorang selawat akan beriman kita. Beriman kita tartil orang tulis Quran tartila dia kita ini dari pagi tartil bunyinya tartil juru baca tartil selawat tu kadang-kadang dia tak tahu dulu dah dia tak nak dia tak sabar dia tak sabar usul nawa di buat umbiyah ini buat terima nama dia wa an la yu'ajjila fil kalimah atau balik pada ayat saya dia pula ayat bangsa orang selawat hal itu anda yu'ajjila bangsa tidak bersegera orang selawat fil kalimah pada kalimah selawat itu jangan dipaham. Saya tak tahu bukan boleh dia kalau saya dipaham 30 minit dia boleh semua apa yang tarti ke mana waktu bukan tarti waktu yang minyak boleh musuh 30 minit. Orang baca tahfiz tentu pun tinggal 25 minit. Cepat dia. Nama nasyidah dengan gabung dengan bergerak. Pokok mimpi 40 minit tinggal sebab dia orang jagung. Tak. Yang boleh. Waktu orang tibu lah. Apa sallallahu alaihi wasallam. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallaitu." Apabila selawat kamu, nama alaihi ataku. Fa'ahsinu sholata alayya. Maka eloklah kamu as-sholata akan selawat alaiya. Bila kamu nak selawat aku maka bukan jomel. Bukan kerti selawat je. Ya. Sebab kata fa'ahsinu apa? Illa pada ahsin. Tidak ada sini. Arah udah sini. Illa fa'afiku wa ta'lim. Tidak ada. Sebab kamu kena jomel. Fa'innakum. Kerana maksud kamu. La tadru. Kamu tak tahu. La tadruna. Kamu tak tahu. La anda dzalika barangkali demikian selawat kamu selawat yuradu alayya bila tidak tahu barangkali selawat selawat dia tak ada Nabi dengan keadaan selawat tunduk bagaimana Nabi nak ini barangkali Nabi kata selawat selawat dia tidak tahu bila dia mari selawat tunduk
Aku mana oh tengok lagi. Panjir tu. Dari kata apa? Sikit lagi nak. Waqulu dan katalah kamu Waqulu kata Allahumma ja'al ya Allah ij'al jadilah engkau shalawatika akan selawat engkau ni wa barakatika dan keberkatan engkau menjadi takluk ala sayyidil mursalin. Seorang kata menjadilah Allah selawat aku dan keberkatan kamu wiki di atas Nabi wa imamil muttaqin atau wali sayyidil muttaqin. Menjadi juga datang imam muttaqin wa qadamin nabi atau wali sayyidil muttaqin. Dan menjadi datang qadamin siapa sayyidi boleh sayyidi. Sayyidi baca badah. Sayyidu baca tarafuk Allah Taala maksud mengikut ilmu kalam. Sayyiduna Muhammad atau sayyidina Muhammad. Siapa pula Muhammad? Abdika hamba angkat wa rasulika dan rasul. Baca pada Muhammad lagi imam bil khairi, imam bagi kebaikan wa qaidil khairi, Allah dan orang yang memimpin kebaikan. Qaid. Ada Nabi yang paling baik sekali ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rasulur rahmat. Dan dia juga sebagai rasul atau balik pada imam khairi wa qaidil khairi wa rasul rahmat. Allahumma ba'athu ya Allah, bagi ilmu ya Allah akan Nabi Muhammad al-maqam al-mahmudah, akan maqam yang dipuji. Alladzi maqam ni yubiruhu fihi al-awwaluna wal akhirun. Yubiruhu yang kalau kita panggil dia ini asal mana wabitah. Wabitah ni mana negeri. Sini pakai mana ingin. No. Akan Nabi fi pada maqam nulis al-awwalu wal akhir. Mana orang yang awal orang yakin nak berapa maqam mahmud. Tapi Nabi itu Allah Taala beri kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Rawahu meriwayatkan akan hadis ini oleh Imam Dailami. Hadis ini mauqufan li ada di Mas'ud mana ada. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu paling hadis mauquf hadis ini tak ada di Mas'ud. Kota apa nama? Panjang lagi mana? Ada di mana ni? Ini yang juga bagi waktu itu kan. Tapi nak baca ni bagi. Kali juga ambil begitulah. Merah. Tengok di mana kita buat. Wa ala alihi dan wa ala alihi. Wa ala alihi yang kata utiya bidzalika, dibawa datang dengan dia. Dengan awal ada ahli. Kerana pemaful ajli intisal, kerana nak tunjuk liqabari taqwa. Kalau kita nak baca ida paling hati, kita baca liqabari qulu. Kita baca liqabari, baca qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Kerana kami ada hati kan. Nabi kita yang ada sobat dengan kata tak ada sayyidi. Kerana dia qulu kata kamu wahai sobat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Jadi kat hasilnya kita pernah dengar bagus apa ni sekat. Dia kata kalau nak menjalani atas hadis maka selawat atas ada sayyidina. Kalau nak menjalani atas berada maka selawat ada sayyidina. Maka kita mendengar dia benar-benar pakai kita semula. Boleh kita kalau ulama fiqh dia berada dengan Nabi yang utus sayyidina. Kalau ulama muhaddisi kerana dia menjagakan lafaz hadis dia dengan maka yang benar Allahumma shalli ala Muhammad. Maka setengah-setengah tunggu dia pada ini setengah tunggu dan semaya dia tak bersayyidina luar semaya dia bersayyidina. Tengok sini ni. Tengok tak ni. Waktu kita tunggu sekali, kita tunggu
Tak ni gue ada kaki baju son gue bolong dah. Tapi gue lagi terus sekali. Dua kau al-amjad dan apa al-amjad. Sekali lagi al-amjad itu apa ni? Al-amjad itu ialah jamu majidin, jamu pada majidin atau majidin. Mana kau tengok? Dia kata ada dari biasa itu. Wal majdu ni kau amjad jamu. Majdu itu mufrad. Asyarafu wa rafatu wa rifatu. Mana kemuliaan dan ketinggian. Mana sahabat yang kedua, sahabat dan keluarga Nabi yang ketinggian dan yang kemuliaan. Baca wa ada dia qaul al-amjad. Qaul al-amjad ni wasqul li kulli min al-ali wal ashabi. Al-amjad mata luar tu ia punya sifat pada ashab, dia punya sifat pada ahli. Bukan sifat pada ashab ada. Yang mana keluarga yang mulia dan tinggi, sahabat yang mulia dan tinggi. Mata. Tengok kan? Sama kita yang kepada dalam sikit supaya anak tahu ibarat. Kenapa dia buat ini? Salat wa salam ada tak? Ada. Okey. Kau salat wa salaman mansubah li nasa' kedua ala maquliyatil mutlaqah fi nasa' maqumah mutlaq li sallallahu wa sallam. Sallallahu sebagai amil maquliyah salat. Wa utiya pun wa'atahu. Wa utiya dan dibawa datang dijima dengan kedua dengan salat dan wa salam. Dibawa datang maquliyah tidak pada utiya. Li'ifadat takbirati wa ta'khiri untuk memberikan kuah takbir mana kata tafsir mana dia memberikan faedah kuah ada. Sikit tadi kau dulu afuzu bihima. Afuzu makna al-faru, mendapat aku ablaru supaya sampai mana bertuah lah al-masudah akan tujuan bisa babi sallallahu alaihi wasallam. Kau akhir dia yaumal ma'ad baca bi fadli ma'ad. Nah bi makna marji'i wal masir, tempat kembali supaya masih kama fil mutlaq. Wal muradu bermula-mulanya mana murad bi yaumil ma'ad. Wal muradu ay bi yaumil ma'ad. Yauma beri yaum. Yaumal yaum ay fi yaum. Ada ni murad. Tak kena ni. Orang ingat kata sebagai mukadimah kita ambil beberapa perkara. Sebenarnya ada perkara bismillah panjang-panjang semua tapi kok itulah takut turun ada wabak saya semoga waktu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dah kata roti gua ada